KL kalau naik kereta ni memang berdarah bungkuk. Kau tahu pasal apa main ni? Sumpah kita kat bawah memang berdarah. Tahu pasal apa? Yang ni seat bawah. Seat bawah memang best. Okay? Duduk belah sana, kerah lahan kat situ. Dengan sempit, kerah lahan kat situ. Pasal apa aku kata kerah? Pasal tak boleh baring yang nampak belakang ni. Ni dah dekat dah ni. Tak boleh baring. Tegak yang duduk. Tapi kereta ni handsome kalau petang-petang jalan kan. So now saya nak ke mana? Saya nak ke event Retro Havoc. On the way ni. Harap kereta ni sampai sana tak jadi apa-apa masalah yang lain. Dah lah saya baru buat pipe. Nak tengok main ni. Pipe pun kita dah buat. Kita buat straight pipe terus. Nanti kita tukar balik lah. Bagi normal pipe balik. Ni pasal event Retro Havoc memang pasal. Lagi style bila kita bawa barang case. Tu dia. Barang case. So harap selamat sampai kita ke sana. So kalau apa yang mana boyfriend atau suami ada duit lebih, minta suami beli kereta macam ni. Dalam ni handsome. So sempena event Retro Havoc, selalu saya tegaskan, datang awal yang mana nak dapatkan our new design ataupun new collection kita berkolaborasi bersama dengan Retro Havoc. Design ni ni RM99 sahaja untuk collaboration punya baju. Dan saya bawa ke sana tak banyak pun. Kami main Alphard dengan ni lah. Maknanya tak banyak lah. Satu design saya bawa lebih kurang dekat 1 helai sahaja. Memang tak lebih. 100 pieces je. Kalau apa jumpa orang pakai baju-baju tu, 100 orang je yang ada baju tu. So datang awal pagi, main dekat booth kami. Serang booth Choi Motorsport dulu. So jumpa apa kat sana. Siapa yang hadir? Cuba hadir kat ruangan komen. Yang main daripada utara ramai tak?